gegok. Bukan ayah orang. Awak. Dia tak mesej. Hai, selamat datang ke YouTube channel Zakril Khalis. Di video kali ni kita nak buat apa yang? Kita nak buat pasangan serasi kan? Ya, kita tengok siapa lagi mengenal Lia. Ni untuk permulaan kita dan sebelum kita ada team. Tak betul. Sebelum kita ada team, kita buat dulu untuk leader dulu. Okey. Siapa paling kuat tidur? Okey, jom. Okey, kita kira 1, 2, 3, 1, 2. Tadi tunjuk saya. Okey, 1, 2, 3. Tek. Siapa? Putri je, betul. Memang Putri suka kuat tidur. Tak? Betul-betul saya suka tidur. Jadi kita kena berborak juga. Memang awak lah memang suka tidur tu. Oh, memang saya suka tidur pun. Okey, next. Kenapa salah yang next? Siapa paling lambat reply? Message. Okey. Sekejap. Kecil dulu. Siapa paling lambat reply mesej? Tak ada siapa. Tak sedap tu lah apa. Sedap lah. 1, 2. Sabar dulu. 1, 2, 3. Putri. Memang awak suka lambat reply mesej saya pun. Betul. Semua mesej pun saya lambat reply. Bukan, orang lain awak cepat. Saya awak lambat. Orang lain pun lambat juga. Betul. Kalau benda tu penting saya balas. Apa tu saya? Tak penting. Okey lah, mesej tu penting. Masalah kita nak kena mesej juga. Kau pun nak mesej. Dia benar mesej juga. Ya. Berarti marah kalau Kira saya tak betul lah. penting. Alah. Next soalan. Siapa tak? Siapa paling kuat makan? Aku ikut makan Tak ada lah orangnya. Satu, 2, 3. 3. Putri dan Khalis. Awak makan juga. Oh, tak singgah aku. Dia singgah aku. Dia tak tengok ni gambar dia dulu. Dia gambar dia dulu ni. Dia kata tak kuat makan. Saya dengan you memang kuat makan. Kali dah. Yelah, saya pun kuat makan juga. Tapi paling banyak kuat makan tu Khalis. Awak? Dia hari-hari nak makan. Kuat makan pula tu. Orang tanya. Betul-betul tanya. 5 minit tu ular lah ya. Ayah nak makan apa pula lepas ni? Ayah nak makan apa? Kenyang lah kau? Tengok sapu tu aja saya makan banyak. Dia aja saya makan banyak. Bukan salah saya. Salah ya. Apa sih saya makan banyak. Okay, next soalan. Apa paling romantik? Tak ada dua-dua teromen. Yang lah. Okay, sekejap. Apa romantik? Makan ni tak jadi lah. Panjang. 1, 2, 3. Apa saya tak ada sebab saya rasa saya tak romantik. Ada, saya romantik dengan Nipu lah tak romantik. Ya, kalau tak romantik lah macam baca lah. Tu lah, itu tak romantik. Bukan romantik tu. Romantik ni yang buat surprise. Ya, tak buat surprise kau. Macam-macam saya buat kau. Jangan je macam-macam saya buat. Tak romantik lagi lah. Boleh tengok ni sebab putih-putih saya buat ni. Tu ada orang tak rekod, ada orang rekod. Boleh tengok ni tak romantik lagi. Tak romantik. Setiap kali dengar je macam-macam saya buat dia. Surprise dia. Dia tak romantik. Tak romantik pun. Boleh. Dia tak sayang tu pernah. Saya dah romantik je.
Romantik lah. Romantik. Ha. Romantik. Tapi saya dah lebih kepada saya lah. Okay, next soalan. Letak sikit. Letak sikit. Aduh lah. Ya. Dah lama deh. Okay lah. 1, 2, 3. Dua. Ya, Tapi betul. kali paling banyak kecek. Awak ada banyak kecek. Bakal Awak saya ingat dia. Bakal saya dia awak ya. Bapa dia awak ada masalah kau. Apa tu si kecek dengan saya Awak suka kau. kecek banyak. Ha. Daripada dulu lagi awak suka kecek banyak. Memang. Dia singa aku dia kata saya boleh kecek banyak. Saya senyap. Saya introvert. Nipu. Saya introvert guys. Saya introvert kan. Mula-mula saya kenal memang saya paling banyak kecek. Pasal kewek saya lama Saya paling banyak senyap benar. Tak. Ya saya senyap. Tak. No. Lepas tu kalau saya senyap apa gini saya. Apa dia? Ada masalah kau? Caci ke? Dah. Next. Nanti panjang pula. Kau sengat. Siapa paling kuat cemburu? Macam tak bekas mana? Saya lagu nama lain. 1, 2, 3. Ya betul kali Ya lah. betul. Jangan mana tak cemburu tak. Tak kita tak ada pasal cemburu kau kita sayang betul tak saya. Orang kita sayang rapat dengan orang lain walaupun sebagai sains sebab saya dengan dia pun dulu sebagai sains je. Nah, dia tak kata ni. Next. Siapa paling suka shopping? Biasa ni. Jap. Lah. Ya, Nampak lah. dia tak bekas tak? Betul lah. Betul. Dia tak bekas ni. Okay dah. 1, 2, 3. Putri. Dua-dua. Tapi Dua. paling banyak saya lah. Bila saya suka shopping, Shopping juga baju awak. shopping baju je. Bukan betul. soal awak. Dah. Tina saya ambil suka shopping lah. Oh lah. Dia kata dia nak masuk sini nak beli ni je. Lepas tu je Biasa normal Tina. Okay. Kalau tak suka shopping tu lain. Dia pelik pun. Tak suka shopping Tina. Saya tak suka shopping. Ni pun. Tapi saya suka pokok baju. Tak bakar. Gini, dia suka juga shopping. Tapi shopping baju, dia tak suka lah shopping macam kita kan suka Tina kan suka lah beli macam benda-benda kecil benda comel kau kan. Tapi dia suka shopping baju, shopping kasut, shopping seluar. Tapi mula-mula tak pakar, tak ada function membeli benda tu tak. Penuh ada bilik. Alah. Next. Siapa paling kelakar? Lucu. Ada lucu. Aku nak tobek ni. Jadi Ada lagi ke? adalah kali. Tak ada. Tak ada orang lucu. Tapi tak lucu Si mana bodoh. lah. Tak, si bodoh. Lucu gitu-gitu. Ada. Si bodoh sikit. Lucu bodoh je. Lucu bodoh. Siapa paling kuat membebek? Biasa Tina tak?
namanya. Dah. 1, 2, 3. 3. Putri. Dua-dua. Putri. Tapi kali banyak. Tapi Putri balik kuat bebe. Tak ada kali Dia buat banyak buat bebe. bebe. Hari-hari ngepek saya. Ngepek sebab awak salah. Enggak. Oh, Kalau siapa? awak tak salah tak bebe. Kalau awak salah, Ha. saya tak ngepek mana? Tak ngepek lah, tak ngepek. Awak tak ngepek, awak ngaju lalu. Saya awak salah tapi awak ngaju. Cuba fikir. Dah sebab salah. Cuba fikir saja logika. Cara logika tu. Okay, next soalan. Soalan berlambat bersiap. Soalan mu tak perlu nak tanya. Aku jawab gini, kita tulis. Putri. Lah soalan pun. Bro. Jatuh lambat siap tu pelik lah tu. Jatuh nak siap ke apa? Bukannya makeup. Kau kali tak make up pun dia lambat. Ya, lambat. Dia totah. Saya bukan lambat bersiap benar. Tapi saya macam tersiap tu saya mandi dulu. Lepas mandi saya mandi dulu. Tengah cerita Cina dulu. Tu sebab tu lambat. Kalau saya degah-degah. Ha? Okay. Next. Siapa paling suka ambil gambar? Pinjam mic kejap. Tak tukar. Awak jadi molek. Okey, 1, 2, 3. Putri. Sebab dia memang suka ambil gambar. Nak makan tu kita nak makan. Dia lagi ambil gambar. Betul. Betul ambil gambar dulu. Ambil gambar. Cek. Ambil gambar. Betul ambil gambar. Ambil gambar. Betul tak? Ngaku. Yes nak habis betul ya. Okay, nak. Apa paling degil? Paling degil. Apa soalan dia? Siapa paling degil? Paling degil. Tak bakal pula. Okay, 1, 2, 3. Dua-dua tapi paling Putri. banyak saya lah. Putri degil. Memang degil. Degil terhajat. Kalah budak kecil degil dia. Degil dia tu kalah budak kecil. Awak sikitnya. Awak degil kok. Bukan ayah dia. Awak degil kok. Lagi apa tengah Tengok kita kok. tu shoot ni professional nak degil. Awak degil. Bapa awak tu profesional lah. Professional awak degil. Apa yang tak degil je? Dok. Awak degil. Dok. Nak. Siapa paling penyayang? Okeylah. Satu, dua, tiga. Dua tapi lebih pada saya. Dok juga. Tapi lebih pada saya. Dok ni tu saya pun lah sama. Kalau tidak tak ada tahu kipit. Awak sakit masuk pita saya tak jaga. Thank you. Sama-sama. Tapi adalah apa? Dia Sama paling gini. penyayang ya. Dia gini. Dia Sama ada. paling penyayang kan Ya tak boleh ya. betul. Dia ada daripada dari segi macam-macam lah. Ah. Penyayang dia tu dari segi ni, gini. Biar orang lain dia tak tak boleh tahu. sama. Dia tak perlu. Dia tak Orang tak sama. boleh tahu pun Daripada penyayang segi tu. A, daripada segi B, daripada segi Ikut C. Dia dari segi gitu. macam-macam ada. Ah. Masing-masing ada ya Kelebihan penyayang dan dia. masing-masing. Kelebihan dan penyayang masing-masing. Okay, next soalan. Ada lagi? Ada lagi. Siapa paling suka suprah pasangan? Surprise. Bukan surprise. Dah ya, Taylor. Awak pun apa buat suruh dia Taylor. Okay. Nyanyi dia. Terbaik awak dia Taylor. Nah, tekon ni masih jadi pula mata. Tengok aku kau ni mata. Satu, dua, tiga. Ya, memang saya suka surprise kat dia. Ada dia balik dia luncur dia.
Surprise apa tu biar je lah. Mana dia tahu je. Cukup kita orang je tahu surprise apa tak. Anda semua tak perlu tahu. Anda semua tahu nanti lepas kita orang ada talent. Lepas kita orang ada talent, korang tahu kita siasat habis geng talent kita. Next. Siapa paling mudah minta maaf? Satu, dua, tiga. Kali. Tapi dua-dua minta maaf Saya juga. tapi layar dulu lah minta maaf. Tapi kali lah. Ada juga saya minta maaf first. Ada juga. Ada juga first. Banyak saya lah pada Yelah, awak. tapi ada juga lah saya minta maaf first. Ya memang ada tapi Dua-dua lah. Dua-dua minta maaf lepas pada tu. Okey. Kau minta maaf, saya minta maaf juga. Bukan Okey, orang lain. sayang. Orang lain tak minta maaf dulu ha. Okey sayang, baby minta maaf dengan Yayang. Okey, baby tak cakap sayang dekat pun minta Yayang. maaf. Okey. Saya Minta pun minta Yayang. maaf. Okey, jom kita sambung shoot konten Yayang. Okey. Okey, jom next soalan. Nanti kau berak. Siapa paling pandai bujuk? Siapa paling pandai bujuk? Dua, tiga. Tak ada. Dua-dua tak anda pujuk. Dua tak ada bujuk. Dua-dua. Tapi dia gini, dia adalah pujuk juga. Tapi bukanlah pandai, tak sepandai tu lompat terus jatuh ke tanah. Dia pandai. Dia pujuk dia cara gila, cara kasar. Woi. Awak gitu, tak tahu baik. Tak, dia tak pujuk pun kita orang. Kan kita orang. Tak tahu baik. Senyap-senyap. Tak tahu baik. Sebentar tiba-tiba baik. Macam teringat gapok bala nak ni macam. Kau biar. Kita minta maaf, mesti minta maaf. Pada tu kita akan minta maaf. Tapi teringat gapok ya bala. Dia tak pujuk pun. Tapi ada saya pujuk. Setan ada saya pujuk. Tapi pujuk dia tu kalau pujuk jadi kau bala supaya dia tak payah pujuk. Ada buka aib saya dah ni. Baik kita buat konten buka aib siapa. Jom next video. Setuju tak? Kita buka aib siapa yang paling buruk dalam pasangan ini. Setuju ke tidak? Next. Buka saya banyak air. Buka. Siapa tu yang tak boleh hidup tanpa pasangan? Saya tahu siapa. Ni paling mudah kali. Sekejap tak nak aku kita letak malah. Oh ni tu nampak mana? Dah satu. Tu lagi lah. 1, 2, 3. Dia kali Ya lah. betul, saya memang tak boleh hidup tanpa dia. At least kita orang bala besar gitu pun saya memang gila. Sebab gila kehilangan dia, nak hilang dia tu. Saya betul saya dia dan saya nak ke next step dengan dia betul-betul. Doakan kita orang, okey? Okey, lepas tu ada lagi soalan kah? Tak ada. Dah tak ada yang tu je sikit ni soalan. Berapa je tu soalan. Berapa tak buat menarik sikit tanya macam-macam. Siapa yang suka guna duit banyak? Siapa habis BT saya lah. Saya tak tahu jawab dah ke. Apa tu? Ni. You left your sweater. Tahu kalau dia nak buat bunyi tu saya rasakan. Ya, dia blushing tapi dia malu. Dia blushing. Dia Macam- blushing. Dia blushing sebenarnya. Dia kau yang malu. Okay, so So, tu je lah. korang itu sahaja konten kita pada kali ni. sikitnya. Tapi kalau korang suka, korang boleh komen. Dan komen dekat bawah nak tengok konten apa lagi untuk kita berdua tu. Korang Sementara buat ni, dulu sementara sementara talent talent masih bukan dicari, dipilih-pilih. masih talent belum di apa kata? Masih dipilih-pilih dan ditengok-tengok dan diintai-intai. Jadi enjoy dengan kita orang punya Konten konten dulu. dulu. Sebab lepas ada talent lepas ni, kita orang dah tak ada. Dah dalam Saya dah tak ada. bukan tak Betul ada, lah, bukan saya tak ada. dalam ni. Cuma tapi jarang-jarang. jarang lah. Dia lebih kepada Kita talent fokus kepada lah. talent baru. Ya, Itu betul. kelebihan, itu konten kita. Kita ni sebagai boss lah, leader lah, bukan banyak leader. Saya tak leader pun, saya jadi tukang masuk je. Jadi talent-talent, kalau nak rasa masukkan saya,
Boleh lah masuk sini. Okey, jadi kalau saya berminat boleh komen dan siapa paling serasi sebenarnya? Saya rasa Cuba saya komen siapa paling serasi. cuba saya komen. Banyak saya ke banyak dia lebih serasi. Cuba komen dan next video kita akan buat lebih menarik lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment and share. Okey. Bye bye. Assalamualaikum.